Dalam bidang kejuruteraan awam, setiap kiraan, setiap lukisan dan setiap bahan yang digunakan melibatkan keselamatan orang ramai. Tapi, bila rasuah mula masuk campur, semua tu boleh berubah jadi tragedi. Hari ini, kita tengok apa yang jadi bila amanah dijual demi duit. Ajib, aku tengok BQ ni macam something wrong lah. Kontraktor cadang precast konkrit yang lebih rendah. Tapi kalau ikut JKI, kita kena guna grade 40. Kalau kita luluskan benda ni, memang tak ikut standard lah. Alah Gama, jangan ikut buku sangat. Benda boleh adjust. Company tu, dia sekarang tengah nak jimat. Kalau kita ubah sikit dia punya spec grade tu, dia orang tak perasan pun. Sikit kau cakap tu boleh effect lah. Kau ingat bangunan ni orang tak ramai guna? Tak apa, kita santai je. Kau sabar jap aku kau rubah. Nah, call. DND pula. Aduh. Boleh tangkap lah kau yang Hello? Rubah? Busy ke? Datang sini jap boleh? Nak bincang ah? Okay. masuk. Okay, bos. Rubah. I tengok BQ ni macam pelik sikit ah. Alah, benda boleh settle, bos. Mana boleh? Boleh lah, bos. Kita sama macam ni makan. Kan kalau dah cok tu, anggaplah tu penghargaan daripada pihak kami. Penghargaan apa pula? Apa ni? Ni simpan-simpan balik. Boleh lah, bos. Fikir betul-betul. Ni kan cari sekali je. Fikir pasal family semua. Boleh. Bos, takkan cakap je bos. Tak boleh lah. I takkan sign benda yang I tahu tak ikut specification. I tak makan rasuah, sorry Jadi Robo, duduk dulu. Kita bincang-bincang dulu. Macam mana? You nak I tolong tak? I boleh tolong adjust belakang cok tu. You nak? Nak? Boleh. Tapi ni banyak ni ya? Ada lagi satu ni. Tak cukup Roba. Boleh lah, boleh. Meja ni dua-dua. Dua-dua? Dua-dua. Raya sakan ni tu ni. Okay, I just tepi. Boleh Thank you bos. Iman call? Salah? Hello? Kenapa? Hello bos. Dah dengar berita ke? Projek bangunan Section B tu dah runtuh. Berita tak kuat. Mana nak tahan beban. Memang sah diorang pasang besi tak ikut spek ni. Serius lah? Lah patutlah hari tu aku nampak banyak ankom. Complete cover pun nipis. Besi pun karat. Ni semua sebab tak ikut specification ni. Itulah, saya pun terkejut bos. Hari tu laporan semua kata lulus. Ni mesti sebab ada orang sanggup tipu dalam laporan. Biar aku share sekejap. Okay. Bye. Okay, dah kot. Hello? Pejabat SPRM tu? Saya Inspektor Farah daripada Pejabat SPRM Jaya. Duduk dulu kan? Okey, inilah yang saya nak tunjuk dulu. I boleh tolong adjust belakang cok tu. You nak? Nak? Tapi ni banyak ni ya? Ada lagi satu ni. Tak cukup Roba. Boleh lah, boleh. Meja ni dua.
Dua-dua? Lagi sakan itu ni. Okey, cari kasi kopi. Boleh Thank you, bos. Saya Inspektor Farah. Anda dicaki melakukan kesalahan di bawah Akta SPRM 2009. Sila beri kerjasama, Cik. Cari siapa kak? Kita sebagai engineer bukan sahaja membina struktur, tapi kita membina kepercayaan kepada orang ramai. Kalau integriti runtuh, struktur yang kita bina pun tiada makna. Ingat, rasuah bukan saja merugikan negara tapi boleh mengorbankan nyawa. Pilihan sentiasa di tangan kita. Pilih integriti, bukan ketamakan.